kejar aku seorang pun tak dapat. Alamak, apa hal Brad tak makan ni? Hei. Ketum dalam kereta Proton Saga yang diparkir di Jalan Zainal Abidin di Georgetown pada Selasa. Mana lagi ni? Nak jawab telefon pun susah. Laut ketika melakukan pemeriksaan pematuhan SOP di sebuah Barang dapur dah lah tak ada. Macam mana lah aku nak keluar pergi beli barang ni? Santun berkata anggota Apalah agaknya kerja yang dibuat kat luar sana tu sampai sibuk sangat. Terpaksalah kena order Grab nak keluar beli barang. Polis menahan lelaki berusia 50 tahun dipercayai sebagai tokan ketum dan pemilik kenderaan berkenaan. Korang ni dah kenapa jumpa kat sini? Line sekarang ni tak clear tahu tak? Jangan risau bos, polis semua dah belah dah bos. Bahaya tahu tak? Ni anak mana? Dia kata dia ada hal bos, nanti dia datang balik. Jap bang, jap. Jalan tergedek-gedek. Cik Siti ke ni? Ya, saya. Nak pergi supermarket City 2 Ya, betul. Sekejap lagi korang call Niana, lepas tu korang gerak sekali pergi Starbucks City 2 tu. Kita tak boleh buat kerja dah dekat City 1 ni sebab line kat sini tengah panas. Baik bos. Korang naik satu kereta je, lepas tu seorang stay dekat kereta, standby. Baik bos. Ingat, buat kerja jangan gelojoh. Jangan tinggalkan kawan kita walau apa je keadaan. Faham? Faham. Bang, berhenti depan je lah bang. Macam mana dengan Amin? Saya rasa dia dah mati dah bos. Ya Allah, ternyata kerja ni selama ni yang suami saya buat, ya Allah. Buat kerja tu nanti jangan membuang masa. Ambil apa yang patut, lepas tu caw. Faham? Adik kenal ke orang tu? Tak ada lah bang, saja je tengok kereta. Kejap lagi dalam pukul 2 korang dah boleh buat kerja. Sebab dalam pukul 2 kat situ tak ada orang. Lagi satu, sekarang ni musim PKP. So korang senang buat kerja. Baik. Aku ingatkan sekali lagi, 2 orang buat kerja dan biarkan Yana standby dekat kereta. Kalau ada apa-apa senang. Okey, faham. Kalau tak ada apa-apa lagi, jom caw. Jalan bang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, Najib Red Bull. Weh Zack, kau dah tahu ke? Tahu apa? Pasal abang kau, Amin, dia aksiden tengah hari tadi. Kau ni biar betul, dia kan duduk kat penjara. Kau tahu mana? Tak tahulah kan betul ke tak, tapi aku terkejut juga tadi sebab aku tengok kat berita. Lepas tu dia kata kritikal lah dekat hospital City 2 tu. Macam mana dia boleh keluar? Tak apalah, kejap lagi aku pergi tengok. Baik. Okeylah Zack, aku gerak dulu Aku nak pergi bengkel sekejap. Nak setting kereta. Tune lari lah. Alright. Macam mana keadaan suspek? Suspek dalam keadaan kritikal tuan dan peluang untuk hidup sangat tipis. Kita kena buru suspek utama yang membawa lari Amin dari penjara. Kerahkan anggota khas untuk siasat perkara ni. Baik tuan. Apa sebetulnya yang berlaku? Macam mana dengan perempuan tu? Ada info apa-apa tak? Menurut info yang kami dapat, perempuan ni bernama Niana tuan. Dan Niana ni bekerja dengan geng Jamal. Tak benar. Habis-habis menyusahkan pihak polis. Tak apalah, jom kita pergi balik. Kita siasat dapatkan lokasi dia hari ni juga. Siap tuan. Niana, masuk. Kita orang tunggu dekat highway. On the way. I'm in the island on a Wednesday, laid back, cool and kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, day. Hit her with the script, like working out with her, day. No way, I'm at the gym, it's a small world, I might just have to leave you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, we gon' hit that gas, make it turn to the mouse, and you gotta figure out the business, we got trash, but we gon' get everyone, I'm just trying to. Hey, I'm not talking about that black. Hey, what you do when you doing something you're not supposed to do? Thinking it's gonna kill the one you love like they bulletproof. Just like coffee, all out, man, know the truth. I'm probably in the game with you, take your juice. Cool. Hey, I'm rolling clean, I'm a bean in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What did you do? Had to take a lover to a hop. Hey, I'm a bean in the drop. They telling me to stop. Hey, had to turn the lover to a hop. Jom turun cepat-cepat. Assalamualaikum Tuan Kedai. Kami tamu tak diundang. Tak sangka Niana sekarang jadi macam ni. Awak ajar saya main drift boleh? Tak payah mengada lah, awak tu perempuan, tak sesuai main drift. Alah baby, boleh lah. Saya dah lama minat nak belajar main drift. Alah, duk main baby-baby pula dah dorang ni. Bersemua kepala aku. Daripada layan korang, baik aku main drift. Jealous ke bang? Tak ada masa aku nak jealous. Awak bolehlah ajar saya, please. Tak payah mengada lah, kita tengok je lah Alah. Bosanlah tengok saja. Ya, nanti saya ajar Janji. Ya, janji. Untuk sayang semua boleh. Allah, sweetnya. I love you, baby. Aku rindukan kau yang dulu, Niana.
Lain macam ajak jumpa kat sini, rindulah tu. Saya ada benda nak cakap dengan awak. Apa dia? Mulai hari ni, saya tak boleh teruskan hubungan kita ni lagi. Awak ni gurau kan? Eleh nak kenakan saya lah tu. Tak awak, saya serius. Saya dah fikir masak-masak. Saya ambil keputusan ni sebab saya nak jaga mak saya yang tengah sakit dan... Dan apa? Perlu ke sampai nak putuskan hubungan kita ni? Saya boleh tunggu awak lah. Maafkan saya. Awak janganlah buat macam ni. Cepatlah perempuan, terhege-hege. Sabarlah jantan. Oh, melawan kau Lawanlah, apa takut mati tanam. Kau tekan siren Kau dah kenapa bawa kereta macam orang mabuk ni? Aku perlukan bantuan kau, Raju. Kali ni kau kena tolong aku. Aku nak pinjam towing kau. Kau nak buat apa dengan towing tu? Alah, kau tak payah banyak tanya lah. Bagi je lah cepat. Ada RM200 baru aku bagi. Oh, kau berkira dengan aku Tak apa, aku bagi tahu bini kau yang kau ada skandal. Sikit-sikit nak ugut. Ambillah kunci kat laci tu. Encik okey kan, Encik? Apa masalah kamu ni? Parking towing dekat tengah jalan. Maafkan saya, Encik. Tadi saya nak U-turn, Encik. Awak tahu tak disebabkan awak kita terlepas penjenayah besar. Maafkan saya, Encik. Sekarang kamu ikut kami pergi balai. Tolonglah, Encik. Masuk kereta polis sekarang. Encik, tolonglah, Encik. Saya merayu, Encik. Tolonglah, Encik. Masuk.